Kamu ibu, kamu ayah, kamu sepatutnya selamatkan anak kamu. Di padang mahsyar, semua anak bercita-cita, semua isteri bercita-cita, semua ayah bercita-cita, semua jiran bercita-cita, semua kawan bercita-cita untuk tuntut hutang dengan orang yang sedang ditimbang. Bukan hutang duit, hutang pahala. Dulu dia aniaya saya, dulu dia ambil hak saya, dulu dia tidak pernah tegur kesalahan yang saya buat. Saya buat salah banyak, wahai Allah. Saya anak dia, saya berjoget separuh bogel. Ribuan orang tengok, dia yang galakkan, wahai Allah. Dia mak saya. Ada tak hari ni? Ada. Mak sendiri yang galakkan. Kamu ibu, kamu ayah, kamu sepatutnya selamatkan anak kamu. Bukan kamu yang rakam, kamu yang upload, seronok bangga dengan keadaan anak kamu separuh bogel.